Hei, mentang-mentang lah free kan, dia ambil semua. Walaupun ni dia ambil semua mentang-mentang free. Ni satu posting daripada Marang Kita Official. Adalah seorang walaupun ni kan, konon nak buat pendedahan, nak hentam kerajaan. Ni dia bandingkan seliter dengan subsidi dengan seliter tanpa subsidi. Dia kata sama tau, sama. Terima kasih banyak-banyak lah bang. Sebab sebelum ni saya pun tak tahu bang benda ni. Saya ingat seliter tanpa subsidi ni lebih banyak daripada seliter bersubsidi. Patutlah Jiadi boleh menang dekat Marang. Inilah masalah walaun kan. Masalah dia tak faham. Lepas tu dia berlagak faham. Apa yang dia fikir tu, itulah yang digunakan oleh dunia ni. Walaupun pemikiran mereka ni tak selari dengan macam mana manusia seisinya bergerak tau. Rakyat Malaysia rata-rata ni dia boleh faham tahu liter ni apa, tapi dia tak boleh faham. Dia ingat RM2.6 ni lagi banyak daripada RM1.99. Inilah aku nak tanya lah ni kan. Kalau setan besi berbanding dengan 1 tan kapas, yang mana lebih berat? Kalau abang jawab besi lebih berat, rasanya boleh hempuk kepala dah sekut. Jangan marah lah, itu contoh, jangan marah kan. Sebab abang pun dah tunjuk dah benda macam ni, so saya boleh bagilah contoh-contoh yang tak munasabah macam tu. Okey, itu satu bab. Ni satu bab lagi. Ni masalah walaum juga ni. Dia kata sebelum ni dia isi penuh RM60. Tapi sekarang ni dia isi penuh RM70. Lepas tu dia tanya dekat kerajaan, minyak ni sebenarnya turun ke naik? Dia tanya. Okey, aku dah buat kira-kira sikit kan. Untuk liter yang dia isi tadi, 29.86 liter tu, kalau harga lama RM59. Dan kalau guna subsidi sekarang dengan harga sekarang ni, dengan isian yang sama, RM57. Jadi, yang diisi RM75 tadi, kalau dia pakai subsidi, dia ada lesen, dia ada kad pengenalan, kerajaan tanggung sebanyak RM17 sekali diisi minyak yang dia duk merungut tu. Sempat lagi nak hanat-hanatkan orang. Sedangkan kamu tu yang lah hanat sebenarnya. Yang tak kerti bahasa, tak faham tapi nak bercakap, nak marah dekat kerajaan. Dan masalah walaun ni, bila orang tegur macam ni, mulalah dia kata, baru ada epic dan sebagainya. Mulalah dia nak main benda-benda macam tu dan akhirnya kantoikan diri dia sendiri. Yang mana segala benda yang dia buat tu dia nak maki kerajaan ataupun sebenarnya dia nak main politik je. Yang ni dia tak cerita tau berapa kerajaan tanggung dia. Tapi dia ambil gambar meter dekat pam minyak, lepas tu dia nak buat naratif sendiri. Memang kau akan isi harga ni bang, sekiranya kamu ni memang tak ada lesen ataupun kamu memang tak ada IC. Memang kena isi harga ni lah. Kalau tak ada IC, kamu dianggap sebagai bukan warga negara. Kamu kalau tak ada lesen, kamu dianggap sebagai bukan seorang pemandu. Bermakna kat sini, kamu duk drive kereta atas jalan tu, kamu drive secara tidak sah ataupun melanggar undang-undang sebab kamu tak ada lesen. Jadi aku nak tanya, tak adil lagikah kerajaan? Yang mana kerajaan asingkan, kamu ada lesen, kamu boleh isi minyak RON 95 dengan harga subsidi. Tak adil lah kalau kerajaan bagi kepada semua macam dulu. Yang ni bukan main payah lagi kan nak buat lesen, ikut proses yang betul, ikut undang-undang. Tiba-tiba dia dapat nikmat yang mana didapati juga oleh orang yang tak ada lesen. Tak adil lah macam tu. Kalau kita faham lah, konsep keadilan itu bukan kesamarataan. Keadilan itu adalah memberikan hak kepada yang benar-benar berhak. Yang buat lesen, yang ada lesen, dia lah boleh dapat subsidi minyak dengan harga yang murah. Yang tak ada lesen, tak nak ikut arahan, tak nak ikut peraturan, bayarlah dengan harga mahal.